Untuk konten kedua ni Bella nak buat konten tanya lelaki dan pendapat dia orang, ciri-ciri, bakal, isteri dan idaman, dan apa yang dia orang tak suka tentang perempuan. Kita nak dengar pendapat dia orang. Jom kita tanya lelaki. Dah lama tak jumpa Boyra kat sini. Boy, jom kita pergi sana sekejap boy. Okay. Nak interview jap. Korang pun ada nanti boleh kan? Okay lang. Apa ni lang? Ui, rindulah, lama dah tak sama dengan akak saya ni guys. Okay boy. Okay. Sekarang ni akak, sorry disebabkan kau dah lama tak jumpa aku. Betul. Lepas tu dah lama tak buat YouTube, borak-borak apa semua kan. And view aku pun alhamdulillah sedap sekarang so nak konsisten lah. Aku nak kerja superstar tau ni. Akak tak payah kerja superstar pun akak. Akak dah superstar dekat hati boy. Otak kau. Yelah sebagai akak. Okay, boy. Akak nak tanya kau. Okay kak. Sebelum ni kau pernah berkahwin lah kan? Pernah. Okay. 3 tahun berkahwin. Alhamdulillah karam. Okay. Yang tu aku tak nak tahu. Okay, cuma aku nak tahu. Okay, contoh. Kau ada tak keinginan untuk rasa nak berkahwin lagi? Boleh boy spill kat sini juga kak? Tak, aku tanya kalau boleh share. Okay, tak apa. Boy nak share. Sebenarnya kita hiraukan je. Okay. Takut tak dengar. Okay, so sebenarnya boy memang ada plan nak berkahwin lagi long. Oh, bila tu? Dalam masa terdekat ataupun lambat lagi? Tahun depan. 2027. Maksudnya dekat lah. Sebab yelah macam boy pun anak dengan boy. So boy rasa macam Nail perlukan sosok seorang ibu yang bersama. Faham tak? Memang dia ada ibu dia juga. Memang dia ada ibu yang duduk sekali serumah lah. Sebab kan hak penjagaan dekat boy. So maksudnya boy nak bagi kasih sayang yang secukupnya semasa dia kecil. Sebab golden age anak 1 sampai 5. Betul. So dia boy tengah mengembang. Dia nak mengembang. So maksudnya dia boleh accept lagi yang sebagai ibu dia walaupun bukan ibu kandung dia. So kat situ yang boy kejar sebenarnya. Bukannya boy kejar sebab boy gatal. Gatal tu nombor 1. Nombor 2 fikir pasal Nail lah. Betul. Okay. Disebabkan kau cakap macam tu kan boy kan. Okay, boleh tak akak tahu kalau apa ciri-ciri perempuan yang sebenarnya kau suka, and apa yang ciri-ciri perempuan yang kau nak elakkan? Kalau boleh kau tak nak. Kau nak lah. Kalau boleh tak nak Okay, kita mula daripada suka dahulu. Okay, suka dulu. Okay, sebenarnya dari dulu lagi test boy tetap sama. Macam mana? Orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut ini pun dulu pun memang boy selalu jawab orang yang lemah lembut, soft spoken lah. Sebab kita boy ni jenis tak suka bergaduh loh. Dalam perhubungan boy tak suka bergaduh. Boy jenis santai. So that's why kalau lemah lembut ni dia akan kalau kita bergaduh pun secara yang lembut. Macam kenapa awak macam ni, janganlah gini. Boy tak suka yang teking tu, memang tak ada lah. Tak minat. So memang yang lemah lembut tu nombor 1 lah. Dan memahami tu standard lah, klise punya memahami apa, menghormati tu biasa. Cuma yang paling nombor 1 lemah lembut. Tu je. Lemah lembut lah. Maksud dia tak ada nak marah lah. Kalau nak marah pun yang awak kenapa, jangan, faham tak? Macam lemah aku lembut. sekarang marah habis lah. Ya akak. Kalau dulu aku ingat lagi guys, sini saja kat sini kan. Akak Bella kalau mengamuk, aku berapa kali jadi mangsa kena baling kursi. Benda tak tahu je. Boy buat apa tahu-tahu kena baling pam. Itu okey lagi. Dulu lah. Itu okey lagi. Yang time bergaduh tu korang tak tahu apa yang boy dihalakan. Kau keluar dari rumahku. Kau keluar. Itu. Tak payah kena faham lah kalau pegang macam ni tu apa lah. Nampak? Jangan main dengan aku. Tapi dulu lah. Dulu lah. Tapi boy nampak lah perubahan akak sendiri dan boy bangga sebenarnya. Sebab perubahan yang sangat drastik tau guys. Yang akak dah kenapa dia macam orang lain. Dia cakap dengan Alif pun yang penuh dengan sayang baby, sayang. Kalau dia marah pun saya minta maaf. Aku tak pernah tengok Kak Bella minta maaf tau. Weh, dulu kau kenapa? Aku nak sangat benda ni. Bukan boy, sebab kita nak hidup lama dengan orang tu. Betul. So kita kena ubahlah diri kita. Faham tak? Nanti orang tak selesa dengan kita. Kita nak orang selesa dengan kita. So kita kena ubahlah diri kita. Macam sekarang kan, Alif pula yang jadi aku, dia marah-marah kan. Ya betul. Tapi sekarang aku macam contoh dia marah aku akan cakap macam, sayang, kenapa saya marah ai? Macam tu je. Kalau tak dulu, apa masalah you? Jauh beza lah. Okay, kenapa aku punya part pula ni? Okay. So
disebabkan kau cakap macam tu, okay, lemah lembut apa semua kan. Okay, tadi kau cakap pasal anak tadi, boy. Okay. Okay, mestilah kau nak ciri-ciri seorang orang kata mak tiri lah kan, yang Mak tiri. mak tiri yang boleh, yang kau mengharapkan untuk satu bumbung dengan anak kau, yang boleh jaga anak kau. Apa dia tu? Okay, yang itu susah tau sebenarnya, sebab kita nak nilai orang, kita tak pandai nak menilai. Kita kena kahwin dulu dengan dia, faham tak? Tapi apa yang boleh nampak, kita kena cari yang penyayang tu nombor satu. Macam tengok macam mana dia sayang dekat keluarga dia. So kalau dia boleh sayang dekat keluarga dia, rapat dengan family dia, insya-Allah dia boleh rapat dengan anak kita walaupun bukan anak kandung dia sendiri. Sebab itu yang nombor satu boy prioritikan dalam perhubungan selepas inilah, sebab kita nak cari yang boleh terima dia. Bukan senang tau nak terima bukan darah daging kita sendiri. So kepada yang perempuan yang boleh terima tu, DM boy, okay? Boy harap kalau yang mana boleh tak jumpa lagi. tak jumpa. Tak jumpa lagi lah. Aku ingatkan dah jumpa. Cara borak macam dah jumpa je. Okay, belum lagi. Tak ada lagi. Okay, ada lagi 2 soalan. Okay. Umur antara umur berapa ke umur berapa pun kau cari? And free hair ke tudung ke? Okay. Umur Kau cakap tadi nak cari kan? Aku nak cari. Boleh. Okay. Terbuka kepada 18 sehingga 26 tahun. Tak kisah. Macam uji bakat pula. Okay. Tak kisah apa status, jangan isteri orang saja. Kalau awak janda pun tak ada masalah. Sebab yalah, boy pun tak boleh nak meminta sangat, sebab boy pun ya berstatus duda juga. So tak ada di mana apa-apa. Berpengalaman. Pengalaman apa bunguk? Tak adalah berpengalaman menjaga anak ke, menjaga anak buah ke lo. Apa yang ni sangat. Okay. Dan yang kalau dari segi free hair tu, tak free hair tak apa. Itu tanggungjawab boy untuk memimpin awak. So boy terima apapun cara awak, apapun datang awak, janji awak ada ciri-ciri lembut yang itu dah cukup. Okay. Alright, last sekali boy. Last sekali lang. Contoh. Kalau dia seorang yang berkejaya. Okay, ada duit sendiri, kaya. Daripada engkau apa semua. Daripada boy. Okay. And then dia tak ada apa-apa, dia hanya kerja biasa sahaja, and dia kebanyakan dekat rumah, kira macam dia nak jadi suri rumah. Mana antara dua ni yang kau pilih? Mana antara dua ni yang boy pilih? Ya. Dia sebenarnya tak ada pun long. Antara dua ni bukan ada ni, dia ada pros and cons dia. Dua-dua ada kelebihan yang masing-masing. So kalau macam orang yang berkejaya ni, dia boleh sebab sedikit untuk mentolong kita, membantu kita apa yang kita kurang. Sebab kadang, tapi mostly memang banyak lelaki tak accept benda tu. Dia tak boleh, sebab kadang kan perempuan ni ada certain perempuan lah. Maksudnya bila dia rasa kaya, dia rasa macam suami bawa dia. Certain. Tapi mostly apa yang orang sekeliling boy tak nampak lah benda tu. So jadi kalau boy prefer, kalau macam akak kata, which one boy prefer yang tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa lah. Tapi boy akan bawa dia untuk build sekali kejayaan tu. Faham. Maksudnya dia biasa-biasa. Sebab kalau kau dapat orang yang macam bossy macam tu, kau takut dia pijak kepala kau. Betul, dia pijak kepala boy. So better kau dapat orang biasa-biasa dan kau bina sama-sama dengan dia supaya dia tak lupa jasa kau. Betul. Sebab boy dari dulu lagi sebenarnya boy selalu mengidolakan hubungan akak dan abang sebenarnya. Betul lah. Perhubungan dia sangat ni gurau ke betul-betul? Yang betul-betul lah. Sebab boy tengok banyak tau ujian akak. Kita dari, walaupun lah boy tak start dari awal, kita start pertengahan akak pindah KL lah, baru boy ada kat situ, baru masuk dekat live korang. Boy nampak perjalanan dia tau. Pindah dekat KL? Aku memang ada KL. Tak adalah masa Abe. Aku bawa Abe pindah KL. And boy pun kita duduk serumah dulu kan. Mula-mula. So boy nampak perjalanan di mana terlalu banyak ujian tapi tak ada perkataan lepaskan apa-apa pun. Itu boy respect gila dari diorang. Tak pernah ada perkataan yang nak berpisah ke apa. Tak ada. Paling marah-marah macam tu lah. Memang marah gila tapi tak pernah boy dengar perkataan tu. Itu yang boy respect, and perubahan apa yang akak dapat sekarang. Itu sebenarnya yang boy harapkan sebelum ini. Macam contoh, kalau kita ada bergaduh, kita perbaiki. Tak ada kata putus. Tapi wallah nak cakap macam mana kan, jodoh sampai setakat tu je. Jadi kita tak boleh lah nak cakap lebih-lebih. Jadi macam tu. Itu yang kenapa boy mengidolakan. And then akak dengan Abe ni bercinta selepas kahwin. Itu apa sungguhnya Islam ajar kita. Bisa lah, kategori bisa. Tak boy,
macam yang tu kan. Okay, marah tu marah. Semua orang ada marah kan. Betul. Cuma apa yang aku cakap dekat Alif ni, daripada dulu sampai sekarang, dia bukannya aku yang banyak mengajar Alif. Tapi aku tengok contoh orang sekeliling sebab aku pun daripada broken family, kau tahu lah kan. Bercerai-berai ni masalah yang selalu didengar apa semua. So, bila aku cakap kat dia yang kalau gaduh macam mana, sejam paling lama. And kalau gaduh macam mana, jangan pernah tidur lain bilik. Ada juga kadang split bilik kejap. Lepas tu dalam setengah jam elok dah tidur peluk sama-sama. Mesti kena tidur sama-sama dan selesaikan pergaduhan tu sebelum tidur juga. Kalau kau bawa selepas kau dah tidur, bangun tidur, esok bangun tidur memang takkan settle. Takkan settle. Dia akan macam aku malas tengok muka kau. Macam tu. Dan lagi satu untuk rumah tangga ni boy. Kadang-kadang macam aku pun sedar kesilapan aku sebelum ni, memang aku suka marah-marah semua, tapi banyak perubahan yang alhamdulillah lah. Aku pun nampak diri aku, laki aku pun puji dia sebab aku tak nak hilang orang yang aku sayang. Memang orang cakap macam banyak lagi laki kat luar sana, banyak lagi perempuan kat luar sana, tapi kau tak tahu apa yang aku dengan Alif lalui. Kita orang bina sama-sama sampai ke tahap ni. So kita tak nak hilang benda tu, dan kita orang ada anak-anak yang comel. Betul lah. And kita orang tak nak hampakan, aku tak nak hampakan anak-anak aku macam mana aku dibesarkan. Family aku okey, cuma yelah masalah ibu dengan ayah semua kan. Kiranya Along cakap ni boy dah menghampakan Naila macam tu. Bukan. Apa? Bukan bengong. Dia gini. Sorry Nail. Apalah. Apa terima je seadanya teguran. Sorry Nail, papa menghampakan awak. Bukan, maksud aku. Bukan. Benda tu kita tak tahu apa yang korang lalui. Faham tak? Tak tahu apa yang korang lalui. Kita orang tak tahu. Korang sahaja lalui. Cuma setiap masalah pasti ada jalan penyelesaian. Penyelesaian dia bukan yang itu sahaja. Faham tak? So dia kena dua-dua, macam seorang ni minta maaf, yang seorang lagi kena maafkan. Dan cuba mula baru. Contoh aku gaduh dengan Alif ke apa semua, aku mesti cakap, sayang, kita mula semula sayang, jom kita bercinta semula. Ajak laki korang bercinta semula. Still. Tu kena ajar ke? Macam tu. Betul. Terima kasih Long. Boy, so itu saja. Tapi boleh ke Syah ni boy? Boleh je, apa yang masalah takut dia? Macam tapi korang positif lah kan. Ni konten ni saja nak share kan. Bella tanya boy dulu boleh share ke tak? Kalau boleh tak, mungkinlah kita akan hormat privacy dia. Sebab boy memang tengah mencari sekarang. So boy memang kena promotekan benda ni. Okay. Sebenarnya inilah tujuan Bella buat konten ni. Terima kasih semua kepada kakak janda kat luar sana. Kita boleh try dulu kat seminggu relay. Jangan risau. Boy memang mengutamakan lah kepada kakak. Tak kisahlah yang mana nak. Janji yang boleh sayang anak boy je, syarat dia. Ya, betul. Nanti I yang sayang you. Bodoh lah. Okay, thank you boy. Thank you kak. Alright. Okay. Tadi dah Boira. Do je. Ala-ala aku buat podcast. Baik kak. Dia sebenarnya bukan podcast sebenarnya. Habis ni. Tu, kak? Dia random content. Tapi sebab dengar kisah boy tadi macam beradik je lah podcast. Saya rasa macam beruntung sangat dapat masuk konten kakak bila bercakap macam ni. Aku lagi beruntung duduk sebelah superstar. Tak, saya rasa macam konten yang hari tu pun tak ada pupuh lagi. Tanya outfit semua benda tu. Okey korang, untuk episod ni sampai sini sahaja video kita. Tapi ada sambungan part Syahmi dan juga part Kanda. Korang boleh tengok sambungan di video YouTube Bella pada hari keesokan pula. Okey, so kita jumpa pada konten yang akan datang. Bye korang, thank you for watching. Assalamualaikum.